Kejayaan IVF ni peratusannya lebih tinggi untuk wanita yang lebih muda. Itu hakikat lah. Okay. Tapi wanita yang dah lanjut usia, usia mungkin dah menghampiri 40-an, telur pula dah sikit. Wanita yang sebegini lebih mencabar sebenarnya. Kena jaga berat badan. At the same time, kalau ada masalah kesihatan, dapatkan rawatan. Maksudnya kalau darah tinggi, kecil manis, make sure semua dalam keadaan terkawal sebelum kita plan nak pregnant. Kalau korang tengah cari tudung dengan pilihan warna yang super banyak, Tulen ada lebih 250 pilihan warna tudung bawal. Semua koleksi eksklusif boleh dapatkan terus di butik Tulen Bangi Central. Nak lagi mudah? Klik je beg kuning atau link dekat bio untuk terus purchase. Stok terhad, cepat sebelum warna favourite korang habis. Jom serikan hari korang dengan koleksi tudung dari Tulen. Kejayaan IVF ni peratusannya lebih tinggi untuk wanita yang lebih muda. Itu hakikat lah. Ya. Dia boleh mencapai setinggi 70%. Khasnya bagi pasien yang ideal, kita panggil ideal ni orang yang lebih muda, yang telurnya pun juga lebih muda dan telur yang mempunyai lebih telur yang berkualiti, sperm pun lebih berkualiti. Jadi ini ciri-ciri orang yang mempunyai faktor kejayaan IVF yang lebih tinggi, setinggi 70%. Tapi wanita yang dah lanjut usia, usia mungkin dah menghampiri 40-an, telur pula dah sikit kan, ataupun ada masalah pada rahim, dah ada parut pada rahim yang banyak, khasnya parut pada dinding rahim, wanita yang sebegini lebih mencabar sebenarnya. Jadi sebabkan itu agak sukar untuk mencapai 70%. So mungkin boleh berkurang kepada 50%. Betul, sedikit nasihat lah. Okey, untuk mendapatkan kesuburan yang kita kata telur yang bagus, mungkin ada dari segi pemakanan dan kesihatan yang betul-betul kena jaga. Kalau you betul nak anak, you kena jaga ni. Dia tipsnya adalah yang utama sekali, cepat dapatkan pemeriksaan dan rawatan. Lagi kita melengahkan, lagi itulah peluang kita sebenarnya berkurang. Kita yang mengurangkan peluang tu sebenarnya. Kalau kita melengahkan, itu yang utama. Yang kedua, of course, kena jaga berat badan. Berat badan yang berlebihan kena turunkan. Jadi kena kurangkanlah makan yang manis-manis. Nak makan apa boleh makan, tapi maksudnya kita jaga portion lah. Bukan nak kata makan salad je hari-hari kan. Kita kenalah makan yang makanan kita juga kan. Tapi maksudnya kita kena jaga portion yang seimbang lah khasnya. At the same time, kalau ada masalah kesihatan, dapatkan rawatan. Maksudnya kalau darah tinggi, kecil manis, make sure semua dalam keadaan terkawal sebelum kita plan nak pregnant. Itu yang paling penting lah. Okay.